tuan-tuan. Okey? Letak atas paha, tangan kiri pegang belakang. Ya? Faham nampak? Okey, pergi belakang sebut. Dah boleh, belakang sebut. Sekejap. Okey. Satu lagi pula, tuan-tuan nak masuk nozzle. Okey? Nanti tuan-tuan kami nozzle tuan. Okey? Nampak? Okey? Nozzle tolak je. Okey? Kalau kuat kat bawah, tarik. Okey. Tengok. Dan macam mana orang nombor 1 dengan nombor 2 pegang nozzle. Okey, bangun duduk. Okey, saya di depan. Nombor 1. Okey. Pegang sini. Bawah. Okey. Tengok orang nombor 2 pegang macam mana. Kedudukan kaki dia macam mana? Pose dia akan pegang macam ni sana. Okey, dia akan sedar sini. Ni macam ni pegang nozzle. Okey? Dapat? Okey? Macam ni lah kedudukan dia. Okey? Yang tu nanti kontrol senam. Dia pakai kontrol dia. Tuan-tuan pegang dia punya ni, tarik je. Kontrol di depan. Okey? Nampak? Pegang nozzle. Okey. Sekarang ni dia akan beri arahan buka air. Okey? Nombor 1 beritahu nombor 2, nombor 2 beritahu nombor 3. Okey? Tengok macam mana saya akan bagi arahan. Bila keadaan tuan-tuan sampai saja tuan-tuan pegang dia. Okey? Cakap buka air. Okey, nombor 2 sambut. Buka air. Okey, nombor 2 akan lari kat nombor 3, cakap buka air. Lari sama juga bantu orang nombor 1 tadi. Okey? Kemudian bila dah ada air, tuan-tuan jangan campak nozzle ni sebab dalam bertekanan. Okey? Cuma beritahu saja, tutup air dan kemas. Okey, nombor 2 sambut. Tutup air dan kemas. Pergi lari nombor 3, cakap tutup air dan kemas. Itu je. Di sini. Okey? Sampai tutup air dan kemas. Jangan duduk silang lah kan. Sampai sana, tutup air dan kemas. Okey, nombor 3 pun sambut. Tutup air dan kemas. Okey, kalau lari pun, lari sebelah kanan. Jangan pijak pos. Okey, memang ada air dia bertekanan, tutup, dia memang jatuh lah. Lepas tu lari sebelah kanan tadi. Tuan-tuan saya akan pusing sini sajalah. Tuan-tuan akan main tengah aja. Kita main tekanan air, pintu bomba dah tuan dah kan? Itu je. Okey? Kedudukannya macam semalam juga. Okey? Ingat panas malam? Ingat tak? Ingat kan? Okey. Siapa nombor 1, nombor 2, nombor 3. Maknanya saya akan bagi bentang 1 aliran, 200 kaki. Nombor 3. 1 nozzle, dibebah pasukan, gerak. Terus tuan buat gerak. Pendek dia 200 lah tuan. Okey, dia banyak lagi kawat tapi saya bagi nampak tuan mudah. Tunjukkan kawat H3, H4 ni dia ada pitching dia. Okey, ini saya bagi 1 aliran. Okey. Ada tak soalan?